Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Airin, di dalam saluran podcast SKPT 2 Gembilan. Dan saya Puteri kembali dalam segmen santai tapi penuh manfaat. Main bola di waktu petang bersama rakan di tepi padang. Hai semua, selamat datang. Harap semua dapat bertenang. Hari ini kita akan berbincang tentang satu tajuk yang menarik dan penting untuk semua orang. Tajuk kita hari ini ialah kempen minum air masak. Air kosong besar khasiatnya. Puteri, saya nak tanya, hari ni awak dah minum berapa gelas air kosong? Kalau ikut kiraan, jujur baru 2 gelas je. Nampak tu ramai sebenarnya. Macam Puteri lebih suka minum air manis daripada air kosong. Padahal kan air masak ni bagus untuk badan kita. Betul tu Puteri. Badan kita ni ada separuh air. Kalau tak cukup air, kita akan jadi lemah dan kurang fokus. Dan bukan tu je, air masak bantu sistem peadaman, kawal suhu badan, malah bagi kulit nampak lebih segar. Macam penjagaan kulit semula jadilah tu. Tapi kalau asyik minum air manis je, ini bahaya, boleh bawa kepada obesiti, kecil manis dan masalah kesihatan lain. Jadi macam mana nak biasakan diri minum air kosong? Senang je, mulakan dengan bawa botol air ke mana saja. Kedua, seingatan minum air. Ketiga, gantikan air manis dengan air kosong. Nampak mudah kan? Tapi impaknya besar. Betul tu, kesihatan kita bermula dengan pilihan kecil setiap hari. Jom sokong kempen minum air masak. Ingat, air kosong tau kawan-kawan. Khasiatnya besar.